Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Selamat datang ke podcast TV Arzak at PBAKL 2026. Bersama saya pada hari ini ialah seorang penulis yang tidak asing lagi dalam dunia penerbitan tanah air. Beliau telah menghasilkan pelbagai karya berbentuk motivasi, novel dan pembangunan jiwa yang memberi inspirasi kepada ramai pembaca di Malaysia. Saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Hilal Ashraf. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih sebab jemput. Baik Tuan, soalan pertama saya, ramai mengenali Tuan melalui karya-karya yang syarat dengan nilai kehidupan dan kerohanian. Sepanjang perjalanan Tuan sebagai penulis, apakah perkara yang paling memberi inspirasi kepada Tuan untuk terus menghasilkan karya yang dekat dengan jiwa pembaca? Bagi saya, penghasilan karya ini merupakan satu medium penyampaian yang mana kita nak menyampaikan sesuatu melalui penulisan kita, baik fiction atau non-fiction. Jadi untuk melakukan hal yang sedemikian pada saya istimewa, maka kita perlulah berusaha untuk memberikan penyampaian yang bermakna, penyampaian yang menambah nilai. Maka dengan itu kita akan dapatlah lebih menyentuh jiwa dan akal fikiran manusia lah. Jadi dalam konteks sebagai penulis, kita nak menyentuh akal dan jiwa pembaca. Jadi hendaklah kalau kita buat fiction atau kita karang sesuatu karya, itu karya yang boleh membuatkan seseorang itu orang kata apa, bertambah nilainya, baik dari segi spiritual dia ke atau intelektualnya ke, kan. Jadi di situlah kita dapat menjadikan karya-karya kita karya-karya yang menyentuh jiwa lah. Faham. Jadi maksudnya kalau kita setakat tulis benda yang kosong, perkataan yang berulang-ulang, itu mesej kita yang kita nak sampaikan tak akan sampai kepada pembaca, betul? Ya, benar. Jadi melainkan kalau mesej kita adalah sesuatu yang berulang-ulang lah. Jadi kat situlah perlunya datangnya keperluan kepada seni. Kerana nak menyentuh hati ni perlukan satu kesenian. Cara penyusunan ayat, penyampaian fakta. Sebab kalau perkara itu, kalau kita karang non-fiction pun sekadar orang kata secara kering semata-mata, fakta semata-mata, orang mungkin akan rasa bosan. Samalah kalau kita karang fiction, kita kata kita karang fiction, tetapi kita tidak membawa pembaca kita berlayar ke satu dunia yang menarik, yang ada penceritaan yang membuatkan orang sentiasa ternanti-nanti nak menyelak muka surat yang seterusnya. Kalau kita tak ada perkara-perkara tersebut, maka tak berjaya lah kita untuk menyentuh hati pembaca tadi. Kalau dapat sentuh pun mungkin hanya satu buku je lah kan Tuan. Dia takkan untuk mencari karya-karya kita yang seterusnya. Baiklah Tuan, soalan kedua saya, PBAKL menghimpunkan ribuan pencinta buku setiap tahun. Pada pandangan Tuan, apakah keistimewaan PBAKL berbanding pesta-pesta buku yang lain? Bagi saya, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ni sudah menjadi seperti satu hari raya lah untuk pemain-pemain industri, baik buat penerbit ataupun penulis-penulis, pengkarya-pengkarya. Dan saya rasa lokasi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur juga memainkan peranan, yang mana WTC KL ini merupakan kedudukan yang agak pusat. Dan bangunan WTC ni sendiri mungkin satu kelebihan, yang mana suasana yang sejuk dan orang kata tak perlu berjalan terlalu jauh untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat. Jadi perkara ini menjadi satu ramuan yang membuatkan PBAKL menjadi satu perkara yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai, berbanding dengan pesta buku yang lain yang saya rasa, maaf cakap, agak cacar merba sedikit, dan mungkin kadang-kadang lokasi tu tak menyebelahi, tak strategi, tak cukup strategi. Ya, jadi mungkin kalau orang nak laksanakan pesta buku yang berjaya,
mau tak mau saya rasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur perlu jadi template lah. Jadi ikutan, jadi blueprint, jadi rujukan untuk menghasilkan pesta buku yang berjaya, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah, soalan penutup saya Tuan. Selain menghasilkan karya, Tuan juga aktif berkongsi ilmu dan motivasi kepada masyarakat. Pada pandangan Tuan, apakah peranan seorang penulis dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat hari ini? Manusia menyerap apa yang dilihat, apa yang dibaca. Ada orang cakap we are what we eat, tapi saya percaya we are what we read juga. Jadi kalau kita lambatkan pasaran ataupun media kita dengan perkara-perkara picisan, carut, lucah, maka masyarakat akan terpandu ke situ. Faham? Jadi untuk kita membawa masyarakat ke arah yang lebih positif, hendaklah kita rasa ada tanggungjawab untuk melambatkan pasaran kita dengan karya-karya yang positif, karya-karya yang mengajak kepada kebaikan, karya-karya yang mengangkat nilai moral, nilai murni, supaya karya-karya itulah yang menjadi makanan kepada masyarakat, yang akhirnya masyarakat akan dibentuk oleh karya-karya tersebut. Jadi saya nampak tanggungjawab yang besarlah kepada penulis, penerbit dan pihak-pihak yang berkaitan dalam menghasilkan lambakan bahan bacaan, material, sumber karya-karya kreatif ataupun non-kreatif di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi secara ringkasnya kita ada apa orang kata, we are what we consume. Kalau kita consume perkara yang berfaedah, insya-Allah lah kita menjadi seorang yang bermotivasi dan semuanya. Biasanya begitu. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Semoga terus berjaya menghasilkan karya-karya yang terus memberi manfaat kepada masyarakat dan terus mewarnai dunia penulisan tanah air. Dan kepada semua pendengar, jangan lupa untuk terus memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur serta menyokong industri buku dan budaya membaca. Saya mengakhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.